Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari itu saya ada pergi ke kedai sebenarnya bersama dengan Abang Ashraf. Sampai saja Abang Ashraf terus meluru masuk ke kedai tersebut untuk mencari pack Monster Galaxy Card dan juga Mecha Mato. Nampak sangat keterujaan Abang Ashraf di situ. Saya pula nampak pack Cyclone Fury. Ingatkan pack yang ada rare, tapi malahnya bukan. Pack General Karumbang ni pun nampak macam best. Tapi cari lagi. Abang Ashraf dia nampak Maharaja Ramos, tapi tak apa, nanti kita ambil. Tapi saya masih still teruja dengan pack yang ada gambar General Karumbang. Tanpa membuang masa lagi, kita terus membuat pembayaran dan unpack card tersebut. Sebelum sampai kaunter pembayaran, saya ternampak pack canvas Pokemon lah. Ada 4 jenis design. So yang di tangan saya ni, tak silap saya, yang Charmander. Dah tak ada yang lain. Tak apa, kita cari Abang Ashraf. So jom kita buat pembayaran. Sambil tu, mana Abang Ashraf ni? Panggil tak datang pun. Jom kita cari Abang Ashraf. Mana tahu dia cari kad lain. Dah jumpa pun Abang Ashraf. Dia cakap tak jumpa lagi kad yang lain di belakang. So marilah kita membuat pembayaran dan unpack kad yang kita beli. So first dulu kita nak tengok pack canvas Pokemon. Ada gambar Charmander, Squirrel, Pikachu dan juga Bulbasaur. Memang cantik. So maknanya ini akan ada 4 design juga. Tapi malangnya kedai sebenarnya yang saya pergi itu cuma tinggal yang ada Charmander sahaja. Marilah kita buka dan lihat quality canvas bag ini. Nampak menarik. Nak buka pun boleh tahan. Based on the material, nampak solid dengan tulisan Pokemon di depan. Mari kita lihat dan juga 7-Eleven. Lihat keseluruhannya sama ada cantik tak design. Ada kompartmen dekat belakang lah. Charmander ni nampak comel. Memang comel. Dengan back color dia warna magenta pink tu menaikkan lagi warna Charmander tersebut. Material dia memang top notch. Memang tak dinafikan, produk Pokemon memang antara yang terbaik. So tanpa membuang masa, marilah kita buka pack 5/9 Cyclone Fury. Gambar depan General Karumbang. Sesiapa perasan tak, armor General ni nampak macam Ultraman sikit. Alright, jom kita buka. Macam biasa tagline, kuasa di tanganmu. Alright, so seperti biasa di belakang ada dadu yang menunjukkan jumlah kuasa attack 40, 80, 120, 160, 200 dan 240. Kita ambil kad di depan dan letakkan di belakang. Dan kad pertama kita untuk siri ini adalah Toaba. HP 60, attack 40, efek pula tetapkan HP kad lawan jadi 40. Kad seterusnya General Muskida. HP 80, attack 60, efek adalah attack tolak 40 pada kad lawan. Seterusnya adalah kad sokongan biji benih Oquat. Efek adalah HP dan attack tambah 60. Terbaik. So mari kita lihat kad seterusnya adalah Boboiboy Gempa. HP 140, attack 100. Efek adalah efek kad lawan tidak berkesan. Kad seterusnya adalah Ying. HP 100, attack pula 80. Efek adalah HP tambah 40 jika kad Yaya ada di tangan. Dan kad terakhir kita General Karumbang. HP 200, attack 100. Efek pula attack tambah 40 jika pernah menggunakan kad General Cikala, Sibella dan juga Muskida. Memang detailing dia memang cantik. Dan saya still kalau sekali imbas nampak macam Ultraman. Alright, seperti biasa, dah kad pun cantik dan lawa, kita kenalah jaga kualiti dan kondisi kad tersebut. So marilah kita letak semua kad ini di dalam card sleeve. Dan inilah kad yang telah kita dapat.
So sampai sini sajalah video kita kali ni. Jumpa next time. Bye.